Pengguna lebuh raya Pantai Timur LPT dari Temerloh ke Kuala Lumpur semalam mengalami kesesakan teruk hampir 10 km selama hampir 1 jam. Ini akibat kira-kira 30 pokok tumbang di atas jalan di kilometer 85 LPT menghala Kuala Lumpur. Kejadian berlaku pada kira-kira pukul 3 petang akibat hujan dan ribut menyebabkan 5 buah kenderaan rosak ditimpa atau terlanggar pokok tumbang. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian ribut yang berlaku kira-kira 10 minit itu. Menurut seorang saksi, kejadian berlaku dengan begitu pantas menyebabkan pengguna jalan raya tidak dapat mengelak dari melanggar pokok yang tumbang. Akibat kejadian itu menyebabkan 5 buah kenderaan rosak selepas ditimpa dan terlanggar batang pokok yang tumbang dengan tiba-tiba.